Bila kita dah duduk lama ni, dia dah bangun mesti, aduh sakitnya. Okey, siapa yang ada masalah macam ni, sharekan pada kawan-kawan kita supaya Aisyah akan tunjukkan poin-poin yang mana perlu urut untuk masalah sakit-sakit lutut. Ini kita punya buku lali. Bawah buku lali ni kita ada satu line betul tulang kan. And then tulang yang saya pangkah ni adalah warna merah. Ini tulang. Ini tempat kita jangan urut. Okey, ini tulang. Tak boleh urut. Yang boleh urut adalah di poin biru ni. Okey, poin biru yang saya lukis ni adalah direct ni adalah poin lutut. Jadi inilah cara untuk kita urut untuk saraf masalah sakit lutut. Kalau lutut dia tegang, automatik saraf sini tegang. And then disebabkan itu dah rasa sakit, kenapa bijak sakit apa semua. Inilah cara punca dia. Jadi macam mana cara nak urut? Sediakan dulu lotion. Okey. Kita boleh angkat sedikit kaki mak kita ni tadi. Kita guna jari-jari kita atau sendi jari kita yang banyak-banyak ni. Buat macam gini and then masuk. Okey, masuk macam gini. Boleh nampak ya? Kepitkan dia macam gini. Kepit and then tolak. Okey, mula-mula separuh ni dulu tadi 8 kali. 4 kali kuat, 4 kali slow. And then terus lagi ke bawah. 4 kali kuat, 4 kali slow. Okey, and then turun daripada atas ke bawah. Turun atas ke bawah. Okey, cuba terai urutan ni kepada mak ayah kita atau isteri kita yang tengah sakit lutut. Mak kita tahu nanti lepas urut ni dia boleh sembahyang dengan sempurna. InsyaAllah kita berusaha. Okey, yang selebihnya Allah yang menentukan. Tapi kita berusaha dengan titik-titik poin ni, mana tahu boleh membantu.